di hadapan Sinar Ratu Tasmin 6 yang menggunakan plat nombor 4. Inilah acara 20 pekayuh lelaki terbuka saringan B. Kalau kita perhatikan perebutan di tempat kedua juga tempat yang ketiga, pastinya Todak Berjaya menggunakan plat nombor 41 dan juga Landas yang menggunakan plat nombor 16. Dua persaingan, dua buah perahu ini bersaing untuk perebutan tempat kedua juga tempat yang ketiga. Namun, kalau kita perhatikan, walaupun Sinaran Ratu Tasmin 6 menggunakan plat nombor 4 berjaya meloloskan diri, namun ini belum memastikan mereka untuk melengkapkan kedudukan yang pertama. Memandangkan dua buah perahu di antara Landas dan juga Todak Berjaya semakin menghampiri dan menukar gear kayuhan mereka untuk cuba merapatkan kedudukan. Ini kalau kita perhatikan Landas sudah pun menukar gear kayuhan mereka. Di mana Landas semakin menghampiri Sinaran Ratu Tasmin 6. Adakah mereka akan berjaya memintas apabila mereka semakin hampir tiba di Pulau Sejijak? Kalau kita perhatikan betul-betul berada di sebelah kiri dan juga kanan. Sinaran Ratu Tasmin 6 itu adalah Landas 16 dan juga Todak Berjaya 41. Mereka semakin menghampiri. Namun tidak diberikan ruang langsung oleh Sinaran Ratu Tasmin 6 menggunakan plat nombor 4. Semakin jauh juga meninggalkan perahunya. Walaupun Landas dan juga Todak Berjaya semakin menghampiri mereka. Namun semakin mereka melengkapkan kayuhan, semakin jauh mereka meninggalkan pesaing-pesaingnya di belakang. Tinggal jarak lebih kurang 200 meter saja lagi untuk mereka tiba di Pulau Sejijak. Sekiranya mereka terlebih awal untuk tiba di Pulau Sejijak itu, pastinya sudah nampak bayangan siapakah yang akan berada di tempat yang pertama. Kalau kita perhatikan Landas 16 pada awalnya berada di kedudukan yang kedua, namun berjaya dipintas oleh Todak Berjaya menggunakan plat nombor 41 yang kini berada di kedudukan yang kedua. Adakah di saat-saat akhir seperti acara yang pertama yang dapat kita saksikan seawal pagi tadi, adakah acara ini akan berulang apabila perubahan kedudukan untuk acara 20 pekayuh lelaki terbuka saringan B ini? Kalau kita perhatikan agak selesa, Sinaran Ratu Tasmin 6 yang menggunakan plat nombor 4 berada di kedudukan yang pertama. Sekiranya mereka mengekalkan momentum kayuhan mereka, pastinya mereka yang akan berada di kedudukan yang pertama. Namun harus kita perhatikan, kalau kita perhatikan pekayuh-pekayuh Todak Berjaya telah pun menukar gear kayuhan mereka, cuba untuk merapatkan kedudukan. Namun mereka masih lagi berada di kedudukan yang kedua. Manakala dia Landas 16 yang berada di lorong yang ke-6 itu cuba untuk melakukan pintasan dengan perahu Todak Berjaya. Namun harus kita perhatikan tinggal 50 meter untuk mereka tiba di Pulau Sejijak. Adakah perubahan kedudukan akan berlaku? Sama-sama kita perhatikan. Namun Sinaran Ratu Tasmin 6 yang menggunakan plat nombor 4 agak selesa berada di hadapan. Semakin kayuhan yang ditujukan semakin padu. Ini telah pastinya mereka melengkapkan kedudukan yang pertama apabila mereka yang terlebih dahulu tiba di Pulau Sejijak ini. Harus kita berikan tumpuan dua buah perahu di belakangnya. Di antara Todak Berjaya menggunakan plat nombor 41 dan juga Landas yang menggunakan plat nombor 16. Adakah di saat-saat akhir akan berlakunya perubahan kedudukan? Sama-sama kita perhatikan. Kalau kita lihat Todak Berjaya yang semakin menghampiri, cuba untuk melakukan ataupun merapatkan kedudukan. Adakah mereka akan berjaya untuk merapatkan kedudukan? Sama-sama kita perhatikan. Perahu yang menggunakan plat nombor 41, Todak Berjaya yang semakin menghampiri. Ini mereka betul-betul berada di tengah-tengah perahu Sinaran Ratu Tasmin 6. Adakah mereka berjaya memintas ataupun Sinaran Ratu Tasmin 6 yang menggunakan plat nombor 4 akan berjaya mengekalkan kedudukan? Sama-sama kita perhatikan apabila mereka tiba di adan penamat itu nanti. Jadi tumpuan kita diberikan kepada 3 buah perahu yang berada di hadapan. Di antara Sinaran Ratu Tasmin 6, Todak Berjaya menggunakan plat nombor 41 dan juga Landas untuk mereka melengkapkan kedudukan. Adakah di saat-saat akhir akan berlaku perubahan kedudukan? Belum dapat kita pastikan. Memandangkan jarak kira-kira lebih kurang 250 meter untuk mereka menamatkan acara ini.
Manakala perebutan di tempat yang keempat dan ke tempat yang kelima. Di antara 3 buah perahu di belakangnya. Di antara 68 Bujang Sigat. Di antara 29 GP Bandar Damai Bin Laden 78. Dan juga GP Bandar Damai Bin Laden 68 yang menggunakan plat nombor 28. Itu 3 buah perahu yang agak jauh ketinggalan. Namun harus kita fokus kepada 3 buah perahu di belah hadapannya. Masih lagi mengekalkan adakah Sinaran Ratu Tasmin 6 yang menggunakan plat nombor 4 akan berjaya mengekalkan kedudukan mereka. Manakala di tempat yang kedua adalah Todak berjaya menggunakan plat nombor 41. Manakala Landas yang menggunakan plat nombor 16 berada di kedudukan yang ketiga. Semua 3 buah perahu ini memang betul-betul rapat kedudukan mereka. Adakah di saat-saat melengkapkan mereka berada di kedudukan yang pertama? Manakala Todak berjaya yang menggunakan plat nombor 41 hanya mampu berada di kedudukan yang kedua. Manakala Landas yang cuba untuk mengatur corak kayuhan mereka masih lagi kekal berada di kedudukan yang ketiga. Inilah keputusan bagi 3 buah perahu yang berada di hadapan. Manakala di belakangnya di tempat yang keempat pastinya 28 GP Bandar Damai Bin Laden 68. Berada di kedudukan yang keempat. Manakala adik kembarnya GP Bandar Damai Bin Laden 78 berada di kedudukan yang